Assalamualaikum dan salam sejahtera semua penonton. Selamat datang ke rancangan Bicara Ilmu. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang sangat dekat dengan hati pelajar. Bersama saya di studio Cikgu Nurina, guru berpengalaman 20 tahun, dan juga Afifah, pelajar semalam Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana telah menjemput saya ke studio. Afifah juga sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi. Terima kasih. Seterusnya, kita teruskan dengan sesi perbincangan kita. Cikgu Nurina, ramai pelajar belajar bersungguh-sungguh tetapi masih rasa sukar mencapai keputusan yang baik. Mengapa penting kita mempunyai teknik belajar yang berkesan? Terima kasih kepada pengacara. Soalan yang diajukan sangat penting. Ramai orang termasuk pelajar dan ibu bapa sering silap faham. Mereka beranggapan bahawa untuk mencapai kejayaan akademik, kita mesti berkorban, tidur lewat malam atau duduk berjam-jam di meja belajar sehingga mata terasa pedih. Persepsi inilah yang menyebabkan ramai yang stres dan tertekan kerana mereka mengukur kejayaan berdasarkan jumlah masa yang dihabiskan dengan membuat latihan. Namun hakikatnya, belajar yang berkesan bukan tentang berapa lama kita duduk dengan buku, tetapi tentang bagaimana kita menyerap, memproses dan memahami maklumat itu dengan cara yang paling efektif. Di sinilah peranan teknik belajar yang cekap menjadi sangat penting. Ini bukan lagi pilihan, tetapi satu kemestian jika kita mahu berjaya dengan cara yang lebih bijak dan produktif. Menarik. Boleh cikgu kongsikan contoh teknik yang mudah diamalkan untuk para pelajar? Boleh. Mari kita ambil satu contoh mudah. Dengan teknik yang betul, kita boleh jimat masa dengan tenaga. Bayangkan anda boleh kuasai lebih banyak maklumat dalam masa yang jauh lebih singkat. Contohnya, daripada membaca satu buku bab tu berulang kali, kita boleh mencuba kaedah SQ3R, iaitu tinjau, soal, baca, imbas dan ulas. Teknik ini bantu kita fokus terus kepada isi-isi penting. Jadi tak adalah kita membazir masa pada maklumat yang kurang relevan. Hasilnya, masa yang kita jimat itu boleh guna untuk aktiviti-aktiviti yang lain atau belajar topik yang berbeza pula. Ini menjadikan proses belajar kita lebih bijak dan produktif. Saya ada membaca satu kajian yang sangat menarik tentang keberkesanan kaedah ini. Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana kaedah ini boleh membantu meningkatkan kefahaman bacaan pelajar. Kajian ini melibatkan seramai 23 orang. Mereka diberi ujian pra sebelum diperkenalkan dengan kaedah SQ3R dan ujian pasca selepas mengamalkan kaedah ini. Hasilnya sangat mengejutkan. Apa yang mengejutkan ialah skor purata pelajar melonjak naik. Daripada skor pra mereka yang hanyalah 59.13, ia meningkat kepada 87.17 selepas menggunakan kaedah ini. Analisis statistik ini menunjukkan peningkatan ini bukan peningkatan yang biasa-biasa, tetapi ia adalah sangat signifikan. Jadi kesimpulannya ialah kaedah ini sememangnya sangat berkesan dan terbukti dapat meningkatkan kefahaman bacaan pelajar secara mendadak. Terima kasih Cikgu Nurina atas perkongsian yang diberikan. Afifah, sebagai pelajar, apakah teknik yang Afifah gunakan untuk belajar? Baiklah, teknik belajar yang saya gunakan ialah saya akan membuat satu jadual belajar yang fleksibel, iaitu khusus pada waktu yang tertentu. Pada saya lebih gemar untuk belajar pada waktu senggang dan tenang, iaitu pada jam 5 hingga 7 petang. Saya akan menggunakan waktu tersebut untuk mengulang kaji topik-topik yang telah dibicarakan oleh guru, dan saya akan menggunakan waktu tersebut untuk menjawab latihan soalan percubaan peperiksaan yang telah dilakukan. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Afifah. Seterusnya, cikgu, bagaimana pula dengan aspek sikap dan motivasi? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diberi. Sebentar tadi kita baru membicarakan tentang teknik, tetapi terdapat dua lagi elemen yang tak kurang pentingnya, iaitu sifat dan motivasi. Sifat ini merujuk kepada sikap kita. Contohnya sifat ingin tahu. Pelajar yang sentiasa ingin tahu akan lebih berminat untuk mencuba pelbagai jenis teknik belajar. Mereka takkan statik
Sebaliknya, akan sentiasa mencari cara terbaik untuk memahami sesuatu topik. Tanpa sifat ini, mereka mungkin hanya ikut tanpa rasa ingin tahu yang sebenar. Baik, satu lagi sifat yang tidak kurang pentingnya ialah sifat berdisiplin. Tak kiralah kita menggunakan teknik yang hebat bagaimanapun seperti teknik Pomodoro, ia tidak akan berkesan jika kita tidak disiplin untuk ikut jadual yang telah dibuat. Disiplinlah yang memastikan kita konsisten terhadap sesuatu. Seterusnya, motivasi. Motivasi ini ibarat minyak petrol pada enjin. Tanpa minyak tidak bergeraklah ia, seperti kita. Tanpa motivasi tidak bergeraklah kita punya sesi pembelajaran. Motivasi itu boleh datang dari dalam, iaitu kita panggil motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan untuk belajar kerana minat dan kepuasan diri. Pelajar sebegini akan rela mendalami subjek menggunakan teknik seperti peta minda kerana mereka seronok dengan proses itu sendiri. Kemudian terdapat juga motivasi intrinsik yang datang dari luar. Contohnya dengan memberi ganjaran seperti markah yang cemerlang. Apabila pelajar mendapat markah cemerlang, kita memberi pujian yang selayaknya atas usaha mereka. Pelajar ini akan menggunakan teknik yang berkesan kerana mereka ada matlamat yang jelas. Apabila kita menggabungkan semua sifat yang positif, motivasi yang kuat dan teknik belajar yang betul, barulah proses pembelajaran kita akan jadi lebih mantap dan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan wartawan kita yang sudah siap sedia di lokasi. Silakan. Nampaknya cuaca di luar mulai mendung dan dijangka bakal hujan sebentar lagi. Kita kembali selepas ini dengan perkongsian yang menarik daripada guru dan pelajar. Baik, ni huruf A, ni huruf B. Tidurlah lagi atas buku tu. Macamlah ilmu tu masuk. Yang masuk tu mimpi aja. Belajar rajin, hidup terjamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan yang bersiaran langsung dari Sekolah Kebahasaan Seri Mentakang. Baik, hari ini saya akan menemu ramah seorang guru kaunseling dan seorang pelajar di sekolah ini mengenai cabaran belajar pada masa kini. Bersama saya, Cikgu Afifah. Beliau telah berkhidmat di sekolah ini telah hampir sedekad sebagai guru kaunseling dan Nawal sebagai pelajar darjah 6. Baik, terima kasih kerana sudi ditemu ramah oleh saya. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama. Baiklah Cikgu. Boleh Cikgu kongsikan apakah cabaran utama yang dihadapi pelajar zaman sekarang? Terima kasih. Antara cabaran pendidikan yang terbesar pada masa kini adalah teknologi. Sebagai seorang guru, saya merasakan bahawa penggunaan telefon bimbit dan juga media sosial sangat memberi manfaat terbesar kepada para pelajar kerana ia mampu memberi maklumat, menjadi alat untuk mereka belajar dan juga menjadi alat komunikasi antara seorang guru dan seorang pelajar. Namun, jika mereka tidak mampu untuk mengawal penggunaan teknologi, hal ini akan mengganggu masa mereka untuk belajar. Selain itu, mereka juga dihadapkan dengan tugasan yang bertimbun-timbun, peperiksaan yang memberikan mereka tekanan yang sangat besar dan juga mereka wajib terlibat aktif di dalam aktiviti kokurikulum. Hal ini akan mengakibatkan mereka merasakan bahawa masa yang telah diberikan agak begitu sempit iaitu tidak cukup. Emosi mereka turut terganggu dan hati mereka akan merasa tidak tenang. Baik, terima kasih atas perkongsian. Baik, seterusnya soalan untuk Nawal. Nawal, sebagai pelajar, apa cabaran yang Nawal rasa paling mencabar?
bagi saya memang benar media sosial boleh menjadi gangguan kepada saya. Kadang-kadang apabila saya membuka telefon untuk mencari maklumat, pada akhirnya saya menonton video berjam-jam. Selain itu, persaingan antara rakan sekelas juga memberi tekanan kepada diri saya. Semua orang inginkan kejayaan. Maka apabila saya rasa ketinggalan, saya akan mudah rasa rendah diri. Cikgu, bagaimana kita boleh bantu pelajar untuk mengatasi cabaran-cabaran ini? Para pelajar sebenarnya perlu ada disiplin diri, iaitu mereka perlulah pandai untuk membahagikan masa untuk belajar, berehat dan menggunakan gadget. Semua ini memang nampak mudah, tetapi kalau tiada kawalan, pelajar mudah hanyut sama ada dalam tekanan akademik ataupun gangguan teknologi. Dalam masa yang sama, guru dan ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat besar. Anak-anak dan pelajar tidak cukup hanya dipantau dari jauh, tetapi mereka perlukan sokongan moral, iaitu melalui kata-kata semangat dan doa yang berterusan. Pihak sekolah pula boleh mengadakan program motivasi, kaunseling atau sekadar ruang untuk meluah supaya para pelajar tidak akan berasa yang mereka keseorangan di dalam perjalanan ini. Apabila wujud sokongan antara pelajar, guru, ibu bapa dan sekolah, maka hati lebih tenang, semangat belajar lebih kuat dan perjalanan ilmu yang ditempuh insya-Allah akan lebih berkat serta bermakna. Nawal pula bagaimana? Apa cara Nawal untuk mengatasi cabaran ini? Cara saya akan membuat jadual belajar yang ringkas dan saya cuba patuhi. Jika saya mengantuk, saya akan berhenti seketika, minum air dan sambung semula selepas 10 minit berehat. Telefon pula, saya akan menetapkan waktu untuk penggunaannya. Contohnya, penggunaan media sosial hanya digunakan apabila saya selesai belajar 1 hingga 2 jam. Saya juga akan sentiasa mengingati diri saya untuk tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, bagi mengelakkan kehilangan keyakinan diri saya. Baik, terima kasih kepada Cikgu Afifah dan Nawal atas perkongsian yang syarat dengan maklumat yang sangat bermanfaat. Jelaslah bahawa walaupun banyak cabaran dalam pembelajaran pada masa kini, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya dengan disiplin, sokongan dan usaha berterusan. Sekian sahaja temu bual kita pada hari ini. Semoga temu bual ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar di luar sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi para cikgu. Terima kasih kerana hadir ke mesyuarat pada hari ini. Jadi, fokus kita adalah untuk membincangkan bagaimana kita boleh meningkatkan prestasi murid melalui pelaksanaan program motivasi. Saya ingin mendengarkan pandangan daripada pihak kaunseling terlebih dahulu. Silakan Cikgu Nawal. Terima kasih Puan. Pada pandangan saya, murid pada masa kini bukan sahaja memerlukan bimbingan akademik, tetapi juga sokongan emosi dan dorongan yang berterusan untuk membina keyakinan diri mereka. Ramai murid berhadapan dengan tekanan seperti persaingan dalam pemeriksaan, penggunaan gadget yang berlebihan, serta cabaran dari sesi pengurusan masa. Oleh itu, program motivasi boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk, antaranya ceramah diinspirasi oleh penceramah jemputan, bengkel kemahiran belajar yang memberi fokus kepada teknik ulang kaji yang berkesan, serta sesi bimbingan kerja secara berkala bagi murid yang memerlukan perhatian yang khusus. Dengan adanya pendekatan ini, murid akan lebih bersemangat untuk belajar, mempunyai hala tuju yang jelas dan mampu mengurus tekanannya dengan lebih baik. Saya percaya, jika kita laksanakan secara konsisten, murid bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi akademik, malah dapat membentuk sasar diri mereka yang lebih positif dan berdaya saing. Itu sahaja? Ya. Baiklah, pada pendapat saya itu merupakan cadangan yang sangat baik. Baiklah, bagaimana pula dari sudut Cikgu Disiplin, Cikgu Fasha? Ya, betul tu Puan.
Dari segi disiplin, saya dapati sebahagian murid hilang fokus kerana masalah peribadi, tekanan akan sebaya dan pengaruh luar seperti media sosial. Seperti yang Cikgu Nawal sebut sebentar tadi, disiplin juga merupakan faktor yang penting dalam menentukan motivasi belajar. Tanpa disiplin, minat yang ada mudah luntur dan akhirnya prestasi mereka menurun. Jadi, saya cadangkan bahawa program motivasi ini bukan sahaja menekankan aspek kepatuhan kepada peraturan sekolah, tetapi juga nilai tanggungjawab dan sikap positif. Murid perlu dilatih untuk konsisten dalam tugasan harian, mematuhi jadual pembelajaran dan berdisiplin dalam menguruskan masa. Kita juga mungkin boleh menggabungkan aktiviti berbentuk kerjasama kumpulan seperti latihan dalam kumpulan. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mengawal tingkah laku tetapi juga dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka. Jadi, melalui program motivasi yang menggabungkan antara disiplin, tanggungjawab, sikap positif serta kerjasama kumpulan, kita bukan sahaja dapat membina murid disiplin yang seperti yang kita inginkan, tetapi juga dapat membentuk pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi, yakin kepada diri sendiri dan bersedia dalam menghadapi cabaran pada masa hadapan. Itu sahaja. Betul, saya setuju dengan Cikgu Pasha. Jika motivasi digabungkan dengan disiplin yang jelas, murid akan lebih terarah. Kita juga boleh libatkan ibu bapa dalam program ini supaya sokongan berterusan di rumah. Bagus sekali. Jadi kita akan susun program motivasi yang merangkumi 3 elemen utama. Yang pertama, ceramah dan bengkel motivasi oleh kaunselor. Yang kedua adalah aktiviti disiplin berasaskan nilai seperti latihan kerjasama dan kepimpinan, ya Cikgu. Betul tu Puan. Yang ketiga ialah penglibatan ibu bapa untuk kesinambungan sokongan bersama. Baiklah, sekiranya tiada bantahan, kita akan tetapkan tarikh program ini pada bulan hadapan. Dan saya minta setiap guru untuk menyediakan kertas cadangan aktiviti dalam tempoh 2 minggu sahaja. Boleh cikgu-cikgu? Baik. Baiklah, ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa dah tak. Saya rasa kita dah boleh menamatkan mesyuarat kita Puan. Baiklah, jika tiada apa-apa lagi, mari kita ke kantin untuk menjamu sedikit selera. Boleh Puan. Mari Puan. Yes Puan. Pergi sekolah dah siap? Alamak cikgu, ni saya tengah buat latihan lah ni cikgu. Apa yang latihannya? Alamak, ni nama dia latihan ketangkasan tau cikgu. Ketangkasan? Ya. Oh, latihan ketangkasan. Ini nanti bukan jadi ketangkasan dah, jadi tangisan. Alamak ibu. Maaf kak, lain kali permainan video nombor 1, belajar nombor 2. Ulang balik. Hah? Ulang balik. Alamak, okey, permainan video nombor 2, belajar nombor 1. Baru betul. Hehe. Alamak, dah kalah. Belajar. Itu ni. Cikgu pun 1. Buat. Tengah buat cikgu. Buat. Alamak. Belajar seronok. Masa depan elok. Assalamualaikum. Dan selamat pagi Cik Puan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik, jadi tujuan saya untuk berjumpa dengan Encik dan Puan ni bukan untuk membicarakan tentang rekod pelajar anak Puan dan Tuan lah Yusof. Tapi hari ini saya nak membicarakan tentang emosi dan sosial anak Yusof. Sebab perkara tu pentinglah untuk kita fahami dan dalami betul-betul, ya Encik Puan. betul tu cikgu.
sendiri sebagai ibu lah, kadang-kadang pelik tengok anak saya si Yusof tu di rumah. Pelik sangat ya. Kalau di rumah sangat ceria cikgu, tetapi sekarang cepat sangat emosinya. Baru saya suruh kemas katil, terus macam hujan ribut dah. Asyik memberontak, membentak saya. Pening kepala saya cikgu. Benar itu cikgu. Kadang-kadang kami juga tak tahu nak marah ke, nak gelak ke. Tapi saya faham. Mungkin dia penat belajar tekanan peperiksaan. Dengan telefon pun boleh jadi kawan karib. Betul tu abang. Biasa Ratu Encik, memang sebahagian pelajar akan menunjukkan perubahan emosi apabila berada di bawah tekanan. Sebab itu saya selalu berpesan kepada guru-guru yang lain, kalau nampak pelajar berlaku perubahan tingkah laku, itu tanda-tandanya mereka memerlukan perhatian yang lebih. Contohnya sebelum ini mereka meriah orangnya, tetapi tiba-tiba menjadi pendiam, termenung dalam kelas, hilang tumpuan. Sama macam anak Encik dengan Puan, Yusof selalu sangat termenung dalam kelas. Macam itulah yang Encik cakap tadi. Iya, betul tu Puan. Jadi kami di sekolah cuba untuk memantau keadaan Yusof. Tapi maklum balas dari Encik Puan juga penting untuk kami ketahui sebab-sebab yang berlaku perubahan tingkah laku Yusof. Ya, saya setuju Puan. Kadang-kadang anak ni bawa masalah dari rumah ke sekolah. Alhamdulillah rezeki kami baru menimang cahaya mata lah. Maksudnya si Yusof ada adik lagi lah. Jadinya bila adik tu baru lahir, saya perasan yang Yusof ni sebagai naluri seorang ibu lah kan. Saya perasan Yusof ni macam ada gaya-gaya merajuk tu. Pendiam tu. Jadinya saya rasa mungkinlah dia rasakan dia ni kurang perhatian dan kurang kasih sayang daripada kami. Betul tu Puan. Saya sendiri perasan bila ada masalah keluarga, anak mudah termenung. Jadi mungkinlah kami ibu bapa perlu lebih terbuka berkongsi dengan cikgu, supaya cikgu juga faham perangai anak di sekolah. Tepat sekali tu Puan Encik. Maklumat dari ibu bapa sangat membantu kami guru-guru dalam memahami tingkah laku pelajar di sekolah. Contohnya, jika kami guru-guru tahu tentang masalah atau cabaran di rumah, kami boleh menyesuaikan diri dengan cara mendidik anak tersebut supaya mereka lebih selesa berada di sekolah. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga penting. Jadi anak-anak perlu melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Kadang-kadang murid-murid yang kelihatan pendiam saja dalam kelas, mereka mungkin lebih menonjol dalam aktiviti kokurikulum ataupun sukan-sukan. Jadi kita dapat melihat sisi sosial mereka dari sudut tersebutlah Puan Cik. Faham? Ya betul tu cikgu. Anak saya kalau belajar nak subjek matematik lah kan cikgu kan. Dia adalah cerita dekat saya yang satu kelas dia ni memang agak kurang lah bab-bab mengira ni. Betul. Nak mengharapkan kawan mengajar tu agak susah sedikit. Jadinya bila dia membawa masalah dari sekolah ke rumah, iaitu soalan matematik tu cikgu, dia adalah menanyakan saya beberapa soalan matematik lah. Tapi saya ni tak boleh nak cakap apa lah cikgu. Matematik dulu kat sekolah pun gagal cikgu. Bapaknya pun Jadinya agak stres
memberi tekanan lah dekat Yusof anak saya ni. Tapi cikgu waktu petang-petang adalah kawan dia ajak main bola di padang lah. Terus Yusof ni sengih macam kerang busuk. Senyum melebar sampai ke telinga cikgu. Pergi terus main bola ni, tak ada tekanan ke, tiada cikgu. Jadinya saya kadang-kadang terfikirlah, ya kan, dia ni mungkin minat dekat bola tu daripada nak mengira-ngira nombor lah cikgu. Kalau ikutkan minat bola tu, mungkin boleh jadi pemain profesional tu cikgu. Tapi janganlah bola sahaja, buku juga kena baca. Kalau tidak, bola yang masuk gol tapi markah tak masuk-masuk. Apaknya? Betul tu cik. Anak-anak kita perlu seimbangkan antara sukan dengan belajar. Jadi apa kata untuk kita sama-sama memastikan kesejahteraan sosial anak-anak atau pelajar, kita sama-sama mengambil beberapa pendekatan. Antaranya kami di sekolah akan lebih peka terhadap keadaan atau tingkah laku pelajar di sekolah. Kemudian ibu bapa mungkin boleh berkongsi kepada kami di sekolah tentang masalah atau cabaran yang mungkinlah ada di rumah, supaya kami boleh mengambil tindakan yang sepatutnya. Betul. Akhir sekali, anak-anak juga sangat digalakkan untuk menyertai aktiviti-aktiviti kokurikulum supaya mereka dapat mengembangkan diri mereka dan memberi keyakinan kepada mereka. Dengan cara ini, insya-Allah pelajar akan jadi lebih seimbang. Bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga lebih stabil dari segi emosi dan sosial. Saya setuju cikgu, setuju 100%. Betul tak bapaknya? Ya. Sekurang-kurangnya anak-anak di sekolah lebih rasa dihargai. Ya, saya setuju Puan. Jika semua pihak bekerjasama, anak-anak kita tidak akan rasa sendirian. Alhamdulillah selesai perjumpaan kita hari ini Puan Cik. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk memastikan kejayaan murid-murid dan anak-anak sentiasa cemerlang. Betul tu Puan. Semua ni demi kebaikan murid-murid dan anak-anak juga, demi masa depan mereka. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Terima kasih juga kepada guru dan pelajar yang sudi berkongsi pandangan mereka serta penonton yang setia dengan kami. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.